Nafas pendek semasa hamil patut risau ke? Biasanya nafas pendek masa hamil akan jadi normal jika rahim yang membesar menekan diafragma. Hormon progesteron buat pernafasan jadi lebih cepat. Nafas pendek lebih kerap berlaku di trimester 2 dan 3, terutamanya bila berjalan, naik tangga, atau baring terlentang. Nafas pendek akan hilang bila rehat. Perlu jumpa doktor jika nafas pendek tiba-tiba teruk atau makin teruk. Disertai sakit dada, pening, berdebar kuat. Bibir dan jari jadi kebiruan, berlaku walaupun sedang rehat. Tip ringkas untuk legakan nafas pendek ialah duduk atau berdiri dengan postur tegak. Tidur mengiring kiri dengan bantal sokong, ambil nafas perlahan dan dalam. Seterusnya, elakkan aktiviti berat tanpa rehat. Ibu sedang mengandung tengah cari baju maternity. Boleh layari www.9monthsmaternity.com sekarang. Pastinya desain cantik dan selesa.